Untuk buka pintu belakang dia, just tekan saja kat sini. Kereta ni datang dengan 2 power door, kanan dan juga kiri. Dan yang ni design untuk seat belakang dia, datang dengan seat half leather dengan Alcantara di bahagian tengah dan yellow finishing untuk tengah, headrest dan juga stitches di bahagian tepi. Dengan condition seat pun memang cantik lagi. Feature Isofix, armrest, cup holder dengan feature leg rest. Dan untuk naikkan leg rest dia, tarik je kat sini. Untuk kereta ni dah datang dengan roof monitor di bahagian belakang. Dan yang ni ialah kontrol untuk aircon di bahagian belakang. Dan yang ni button untuk korang kontrol, lampu untuk ruang kabin. Korang boleh pilih tengok color apa yang korang nak di ruang kabin. Dan kat belakang juga ada sunroof. Ini design seat untuk row ketiga dia. Datang dengan seat design half leather dengan Alcantara di bahagian tengah dan yellow finishing kat sini. Di bahagian headrest dan juga bahagian tepi. Dan kalau orang dewasa nak duduk, korang boleh tarik kat sini dan tolak seat ke belakang. Macam ni orang dewasa duduk pun selesa. Okey, kalau korang perlukan info lanjut pasal kereta ni, boleh Roger Jo terus. Okey guys, jom kita tengok belah belakang pula.